Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita membincangkan hukum-hukum tajwid dan juga makna maksud ayat yang kita baca dalam juzuk yang ke-12 surah yang ke-11 ayat yang ke-27. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat teman-teman semua pada papan putih di belakang saya yang terdapat ayat tersebut dan saya akan menjelaskan satu persatu tentang hukum tajwid yang terdapat padanya supaya kita dapat membaca dengan betul dan juga maksud ayatnya nanti akan saya baca mengikut maksud yang diterjemahkan oleh Ibnu Katsir insya-Allah. Kita mulai dengan ta'awuz dan isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-27 surah Hud, juzuk ke-12 dan muka surat 224. Bermula dengan faqala. Baik, kalimah yang pertama ialah faqala. Dan fa alif fa qaf alif qa ada alif. Maka perlu kita membaca dengan panjang dua harakat mak asli hukumnya. Dan lam alif la tak boleh dibaca la, tetapi hendaklah kita apabila kita mewasalkan dengan kalimah al-mala itu mana kita akan membaca dengan izhar kamari kerana lam bertemu dengan huruf lam ta'rif terdiri pada alif lam kamariyah, huruf mim adalah huruf kamariyah, maka baca dengan izhar kamari, iaitu macam mana bacaannya lam alif lam lal faqalal. Dan mim alif ma lam alif la hamzah waw u. Baik, u pula tak boleh baca u kan dia bertemu pula dengan lam takrif yang terdiri daripada alif lam syamsiah. Huruf lam adalah huruf syamsiah, hendaklah idgham syamsi kan dia. Macam mana nak baca dia? Iaitu lam waw lam lul ya. Al malaul lazina zalia ada ya, hendaklah dipanjangkan bacaannya dua harakat dengan hukum apa hukumnya? Mad asli. Nun alif na, terus sambung saja dengan kalimah kafaru. Nun tak ada apa sana hukum, terus saja sambung nun alif na kaf alif kaf fa alif fa na kafa ra wa ru na kafaru, tetapi ru terlepasnya terdapat huruf waw menyebabkan kita mesti membaca dengan dua harakat pada kalimah ru. Pada perkataan ru itu, perkataan ini kalimah satu itu. Jadi buat suku kata yang ru itu naklah dibaca dua harakat dengan mad asli dua harakat. Kerana selepas ra berbaris waw itu dengan tebal bacaan dan bertemu dengan waw. Dan kemudian kita bertemu dengan kalimah min kafaru min. Jadi selesai allazina kafaru. Baru jumpa min bertemu pula dengan qaumih, ini min satu kalimah. Qaumih ini satu kalimah. Maka apabila bertemu nun sukun tak ada tanda sukun ataupun nun sakinah dengan huruf qaf, iaitu huruf ihfa sugra, maka hendaklah dibaca dengan ihfa hakiki sugra. Huruf sugra tu apa dia? Dua saja, qaf dengan kaf. Qaf dengan istilah ini, huruf qaf yang istilah, satu lagi huruf istifal kaf yang sebab aman ni. Baik, bila nun sakinah bertemu dengan huruf ihfa, hendaklah dibaca dengan ihfa hakiki sugra dengan dengung dua harakat, iaitu cenderungnya kepada idgham, kerana sugra cenderung pada idgham, kalau kubra cenderung pada izhar. Jadi bacaan ihfa sebenar antara izhar dengan idgham. Tak ada kecenderungan pula bila sugra. Okey. Min qaw kaf alif waw, sebelum waw terdapat huruf berbaris alif, maka waw akan bersifat lin. Bacaan lin, mim ya mi, ha ya hi. Ha damir ini apabila berada di antara dua huruf yang baris, apa hurufnya? Mim baris ya dengan mim baris alif. Hendaklah dibaca dengan mad. Untuk itu ditambah huruf ya selepas ha ya baris ya. Kalau ha baris waw tambah huruf waw, baru boleh baca dengan mad. Jadi dia baca dengan mad silah qasirah nama hukumnya, iaitu dengan mad dua harakat juga. Mim alif ma ada alif ma asli dua harakat, nun alif na ma satu kalimah ni, narak iaitu nun alif na ra alif ra ada alif ma asli, kaf dibaca juga kaf alif naraka, dan tak ada apa hukum bertemu dengan hamzah ya lam ni, hamzah ya dia bertasydid dengan lam, hamzah ya lam il lam alif la. Jadi dibaca dengan mak asli kerana ini bukan penafian, ini adalah kecuali, illa kecuali. Baik.
Kemudian pergi kepada la tu dibaca dengan mak asli, ba alif ba shim alif sya ra alif nun ran. Baik, tanwin ran tu ra alif nun ran. Sebab ra alif nun bila baris dua mesti ada nun ujungnya. Ra alif nun bila nak baca ran. Baik, sama ada baca izhar atau idgham bergantung pada huruf selepasnya, iaitu sana terdapat huruf mim ya, ia adalah huruf idgham kamil yang bertasydid ini. Maka tanwin ini hendaklah dibaca dengan idgham ma'al gunnah, diidgham dimasukkan kepada huruf mim tanwin ini, ra alif mim bunyinya. Bila ra alif mim bila kita idghamkan pada huruf mim. Basyaram dan mim itu bertasydid di sana sebab dia baca dengan dengung. Dah idgham dengan dengung. Basyaram mislana mim ya tha. Kita tentukan ujung lidah kita terkeluar. Mithlana nun alif na ada alif ma asli, wa ma wa alif wa ada mim alif ada alif juga ma asli. Mislana wa ma naraka. Baik, perhatikan na ra dibaca dengan ma asli pada ra tebal, ra baris alif. Kaf pula tak boleh baca ka kerana tasydid bertemu dengan huruf tasydid ada hamzah wasal dan hendaklah diwasal pada huruf ta. Kattaba'aka naro kattaba'aka. Okey, selesai. Sini tak ada apa hukum. Ini pun tak ada hukum, sambung saja. Apabila terdapat hamzah wasal dengan huruf bertasydid ataupun huruf sukun, hendaklah digambungkan kali suku kata sebelumnya kepada huruf yang bertasydid atau huruf yang sukun. Baik, kemudian kita pergi pada illal ladzi, kecuali orang-orang iaitu mereka nanti. Baik, iaitu illa di sini tak boleh baca lam asli, tak boleh macam ni. Kerana dia bertemu dengan alif lam syamsiah, la itu hendaklah diidghamkan kepada huruf lam yang tasydid, itu huruf syamsiah. Jadi dengan nama hukum idgham syamsi, illal ladzina, kecuali mereka itu adalah araziluna badiyar ra'i, itu dia kata orang-orang yang hina, kata orang tu kepada pemimpin kaum-kaum yang menentang Nabi Nuh itu. Baik, illal ladzina, baik, zi dibaca dengan asli, idgham syamsi tadi dah dapat idgham syamsi. Illa tu kecuali diidghamkan kepada huruf lam tadi, lam alif lam, tak boleh baca dengan asli, betul baca dengan idgham syamsi. Hawa mim mim sukun baca dengan izah syafawi, tak bertemu dengan mim, tidak bertemu dengan ba, syarat dia. Sebab tu dia ada tanda sukun. Bila ada tanda sukun, izhar. Berkaitan dengan apa? Huruf mim syafawi. Hamzah alif ra alif ra ada alif, baca tebal dulu ra alif ra, panjangkan bacaannya. Araziluna, araziluna dan lidah keluar ni. Zal alif lam, zal bunyinya. Zi bila baris ya. Araziluna, na dibaca dengan ma'asli, ba alif pun juga dibaca dengan ma'asli, ba alif ada alif, nun alif ada alif, dua-dua ma'asli. Dalia di ba di ya alif ya. Baik, perhatikan ya bertemu dengan huruf syamsiah, maka hendaklah diidghamkan. Itu sebab saya nak buat anak panah tu mesti baca, jangan baca ya, baca ya ra'i. Ra alif hamzah ra, bawa suara di pangkal halkum, ra'i. Baru pergi pada wama, wa alif wa mim alif ma, wama ma dibaca dengan asli. Nara ra alif ada alif juga. Baik, kita tak ada nampak dia boleh mengubah hukum ni, baca dengan asli juga pada ra. Nara, kemudian lakum kawa mim juga sukun macam tadi. Tak ada temu ba, tak bertemu mim, maka dia baca dengan izah syafawi, lakum. Baru pergi alaina, lam alif, lepas tu bertemu dengan ya, sebelum ya dapat huruf berbaris alif, baca dengan lin sebab dia bersifat lin, nun alif na ma asli. Alaina. Baru pergi pada mim ya nun sukun bertemu dengan huruf fa. Fa juga, tapi dia bukan huruf kaf, bukan huruf kaf, bukan huruf ta, bukan huruf dal, bukan huruf ta yang boleh menjadikan fa kubra atau sugra. Tapi dia adalah fa, kalau bukan kubra, bukan sugra, makna dia fa wusta, pertengahan, tak ada cenderung mana-mana. Bacaannya min fadlim bal. Baik. Min fa hakiki wusta dengan dengung dua harakat, tetap dengan dengung. Fa alif dad fad dengan istitalah sifatnya memanjang, huruf dad itu mati pada dad. Fad dan lam ya nun lin bertemu dengan ba. Ini maksudnya tanwin ni ada mim ada baris. Dia ganti mim tu ganti baris yang pertama tu.
Jadi baris 2 bertemu dengan ba apa? Baca dengan iqlab, dengan dengung 2 harakat. Dan ba alif lam bal, iaitu dengan izhar kepada huruf lam bal. Nazunnuka alif na dha waw nun zun, ada tasydid yang zun, dan hendaklah didengungkan dia dengan dengung 2 harakat. Nazunnukum bukan nuka, nukum, nun waw nu kahwa mim izah syafawi, kaf alif, ka ada alif situ mak asli, zal ya zi ba ya bi ya huruf mat, ya, kerana sebelum dapat huruf baris alif, dan nun disukunkan. Jadi maknanya huruf mat bertemu dengan sukun yang mendatang, arid li sukun. Dibaca dengan arid li sukun lah. 2, 4 atau 6 harakat. Boleh panjang, boleh baca 2 saja pun boleh, tapi mesti konsisten. Kalau kita mati dengan ma'arif sukun dengan 2 semua, 2 saja. Okey, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صدق الله العظيم. Saya bacakan maknanya. Ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum ayat ini, iaitu ia adalah pengenalan Allah SWT kepada kita, mengisahkan tentang Nabi Nuh dengan kaumnya. Bagaimana kaumnya menentang Nabi Nuh. Apabila Nabi Nuh ni adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah SWT di muka bumi ini untuk semua umat manusia pada masa itu. Baik. Dan dah selesai kita baca ayat yang kita baca sebentar tadi. A'udzubillah minasyaitonirrajim, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Kaum siapa? Kaum Nabi Nuhnya itu Nabi Nuh. Kami tidak melihat kamu, iaitu Nabi Nuh dan pengikutnya, melainkan sebagai seorang manusia biasa saja, macam kami juga katanya. Seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina, orang miskin, orang cacat, orang yang susah hidupnya di antara kami, yang lekas percaya. Begitu anggapan orang-orang pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh itu, yang tidak mengikut risalah Nabi Nuh. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Dan dilihat Nabi Nuh dan pengikut-pengikut itu tak ada kelebihan apa-apa. Manusia biasa. Cuma mereka itu, bahkan kami yakin bahawa kamu adalah orang-orang yang dusta. Jadi maknanya dia yakin bahawa Nabi Nuh itu seorang pendusta. Sebab dia tengok semua orang yang susah-susah, yang pembesar-pembesar ni, dia kata engkau pun tak ada macam apa yang aku ada. Begitulah keadaannya. Jadi itulah ayat yang kita baca pada hari ini. Nanti kita lihat apa kesudahannya. Dan kita tahu kesudahan Nabi Nuh ini, semua umat-umat dia yang menentangnya adalah dilemaskan, dimatikan dengan banjir yang besar, termasuk anak lelakinya. Okey, itulah saja yang dapat saya jelaskan pada sahabat semua. Sesudahnya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi.